Orang muda jimat siang hari Ramadan pastinya mampu untuk buat puasa 2 bulan turut-turut. Mereka ada penyakit. Adakah guana-guana pun wajib dia selesaikan kafarah dengan cara itu? Untuk bila? Jawabnya gini. Dia nak tanya gini, kalau makna kafarah jima merosakkan puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut, betul tak? Dia kata kalau orang muda semuanya mampu 2 bulan berturut-turut, belum tentu. Ada orang tak jadi, masuk hari ke-13 tak jadi, tak rok catong. Faham? Cuma pada adat orang muda-muda, orang gagah, memang dia boleh buat 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia memang boleh buat 2 bulan berturut-turut, sengaja dia pilih untuk bayar dengan beras dan sebagainya, tidak sah. Seorang laki-laki, dia kata punah dah aku, dah berat nanang dah. Apa Nabi kata? Rosak puasa sebab jimat. Tapi Nabi kata tak apalah, memerdekakan hamba. Merdeka hamba. Denda dia merdeka hamba. Dia kata tak ada kita orang miskin, hamba apa? Kalau tak ada hamba, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Dok larat hamba. Dok larat hamba, dok larat. Dia tak larat nak puasa. Jimat je kok. Nak puasa tak larat. Faham lagi. Nah, dah pasal puasa lama 2 bulan. Tu 2 minit je. Faham? Dah 2 bulan baru kena 60 hari. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Hari ni puasa, esok puasa. Ramadan sebulan. 2 bulan. Betul tak? Jadi dia pun khabar Nabi tak cakap panjang. Nabi tak cakap banyak. Dia kata tak rak. Kalau tak mampu, maka beri makan 60 orang miskin. 60 cupa makanan. Tak? Jadi mungkin kata ulama, lelaki itu orang yang ada uzur. Jadi kalau kita orang muda, tak boleh sedekah. Wajib kena puasa. Manakah orang muda yang ada penyakit, ada gastrik, ada penyakit saraf dan sebagainya. Okey?